Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Afiq AZ. Okay, so di video kali ni seperti mana yang abang nampak, kita akan bermain Oliak Roblox ni guys. Sebab apa? Sebab video sebelum ni kan ramai orang tengok dah aku main Oliak, 1 lebih view kot. So aku consider yang bersyukur lah tengok aku main Oliak ni, padahal tak jauh mana pun aku naik kan. So sebelum tu jangan lupa like, subscribe, komen, share. So kita akan terus naik lah. So aku tak training apa pun. Yon tengok. Baru cakap dah jatuh. Ada trik tu. Kita pakai trik tu. Trik tu macam biasa. So jangan risau. Mungkin kali ni kita akan pergi jauh lah kali ni. Kali ni kita pergi jauh lah. Cuba. Belum apa dah sangkut tu guys. Ya Allah. Belum apa dah sangkut. Macam mana ni guys? Yang ngelag je guys. Macam mana nak jalan tu guys? Oh boleh. Baik. Ya Allah, ngelag tu guys. Serius tu. Tolonglah yang benar tu, jangan ngelag tu. Okey. Ya Allah. Jatuh pulak dah. Coba guys, sekali. Trust the process tu. Ya Allah, sangkut belakang kereta pula dah. Macam biasa kita guna trik tu. Aku rasa kita laju sangat tu. Okey, sini kena slow aku rasa. Bahaya duk laju. Okey, W. Okey, baik. Okey. Penyat tu. Baik. Laju sikit. Okey, ni kita kena jaga. Sebab apa? Sebab dah banyak kali aku jatuh kat ni. So aku dah semok. So kita kena berhati-hati. Baik. Ada improvement tu guys. Aku dah makin laju sikit. Okey, macam mana kita guna trik tu. Ni aku tak. Ui, bahaya. Tak payah. Ui, ya Allah. Dah laju. Tapi aku tak berani lari tu guys. Dia aku tak berani lari. Kalau lari ni, nampak guys. Baru cakap. Adakah kita akan mendaki dengan lebih tinggi pada video kali ni? Adakah guys? So tengoklah video ni sampai habis macam mana. No? Ya bahaya tu ni lompat sendiri. Aku tak tekan lompat, benda lompat jam. Okay, kita guna shortcut tu. Baiklah tu. Okey, jangan jatuh. Jatuh kat tangga ni memang sia-sia betul. Dah cepat tu. Dah makin cepat. Progress dah makin cepat tu. Okey. Laju. Baik. Ya Allah, nasib baik jatuh kat sini tu. Apa benda yang gabut sangat ni? Aduh. Ya Allah, jatuh balik pula dah. Betul lah tu. Okey, ni tak apalah, slow pun tak apalah, janji aku selamat tu. Tolonglah duk, jangan jatuh, please saja. Jangan jatuh. Okey. Kenapa makin sengit tu? Okey, dah sampai. Sini tak apa, laju tak apa, sini laju tak apa tu. Sini memang kena laju, sini memang lambat tu. Kalau jalan slow makin laju tu, makin cepat. Wih, ya Allahu Akbar. Takutnya lah guys. Okay, boleh. Kali ni aku rasa boleh pergi jauh tu. Aku tak pergi tilam tu tak lepas tu jadi. Teman-teman kita tarik. Kita balik. Okey. Nasib baik jatuh sini. Okey, makin cepat tu kita, serius tak tipu tu.
Baiklah duk. Ui, aku tak perasan kata kena. Ada gajah duk guys. Mana Okay, atas. Betul duk. Okay, betul. Yuk. Wow. Okay, mana ada boleh duduk kat sini duk. Aduh. Let's go. Ya Allah, nasib baik jatuh sini. Aku tak kisah jatuh sini, aku tak kisah. Jangan jatuh bawah terus duk. Jangan. Jumpa lagi dia ni. Aduh ni. So kat sini dah slow sebab apa? Sebab dia dah start ada lompat-lompatan lah guys. So untuk mengelakkan jatuh. Ui. Hujung-hujung duk tu. Ui, mapuk tak penuh lagi sejauh ni guys. Ya Allah Akbar, takutnya lu jatuh. Ui. Okay, macam mana lompat terakhir duk. Jangan jatuh. Macam mana ni duk. Okay, baik. W duk guys, W. Okay, baik. Baik duk guys. Makin laju duk kita. Guys. Ya Allah guys, jatuh pula guys. Dah tinggi dah duk tadi tu. Alamak, no lah jatuh kat sini anjir. Ya Allah, tak payah. Buat balik. Ya Allah, sampai terpelanting. Siapa ke benda lah. Yang benar lah duk, yang benar. Siapa benda yang kabut sangat ni. Okay. Ya Allah, tak apa. Okay. Jatuh guys tadi tu. Ya Allah, boleh lah jatuh guys. Ya Allah, kalau jatuh tu. Tak apa. Sekali lagi tak apa. Kita dah buktikan yang kita boleh pinjam. Santai. Okay, yang ni tak apa, aku dah padu. Okay. Nasib kita jatuh tu. Okay. Cantik. Okay. Laju. Boleh. Jauh. Wih, ya Allah, jangan lompat sendiri, cok. Aku tak suka lah duk lompat sendiri ni. Boleh. Okay, macam so trik tu. Okay, baik. W lepas. Baik tu. Okay. Baik tu. Dah padu tu. Kita start sampai sini lah. Baik. Aku nak jumpa awet tadi guys. Wih, nasib baik lepas. Laju sikit. Ni tak apa. Lah straight. Jangan gelong. Wih. Kenapa tu? Boleh. Hup. Okay, baik. Hup. W tu. Hup. Dating duk kat situ. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wih, nasib baik lepas cok. Wih, kalau tak lepas tu memang cihuy. Baik. Laju duk kita. Wih, apa laju duk. Aduh. Wait aku ada lagi guys. Wih. Okay. W tu. Makin laju duk kita.
Macam mana. Laju. Ni kalau jatuh ni memang memang takkan jatuh. Nampak guys, betul padunya aku. Dengan speednya, dengan yakinnya dekat sini aku jatuh dia kan. Masya Allah. Kiwok tak lepas je nak lompat macam mana dia. Sebab nak lompat je. Memang tak lepas. Sebelum aku lagi stres, aku rasa video kita sampai situ je lah untuk apa aku cakap ni. So sampai situ je video kita untuk kali ni. Kalau nak aku main game stres ni lagi, atau nak aku main game apa-apa, apa just komen lah, ok. Jangan lupa follow dekat TikTok, nama semua macam YT. Dan dekat YT jangan lupa subscribe, ok. Subscribe, like, komen dan share. Ok, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Boleh lah jatuh.